Alright, good morning guys. So basically kita akan pergi ke UiTM. Class start at 8:30. Masih awal. Aku nak pergi ke Mamak, jumpa member aku, and then makan-makan. So sekarang jam menunjukkan memang dah pagi. So sekarang aku nak pergi ke Puncak Alam, which is aku study UiTM. Alright, so sekarang kita akan pergi ke UiTM lah, dekat Puncak Alam. So hopefully tak jam. Actually awal lagi tau. Aku nak pergi ke Mamak before class. Aku nak makan and discuss about assignment and business a bit lah. So yeah, see you guys later. Alright guys, so sekarang pun around 7:15. So aku pun baru sampai dekat Mamak. So I'm just gonna wait in the car. So aku akan tunggu kawan aku dalam kereta dulu, sebab I'm not sure what time they're coming. Diorang dah on the way, tapi aku tak tahu around what time they will come. Class is at 8. Sorry, not 8:30. So hopefully kita akan sampai lah. So Rin actually baru sampai. So actually aku terus pergi park kat kereta dia. Park kat kereta dia. Dia member tak boleh keluar. Benda gurauan paling bangang sekali kan. So kita park and then kita pergi ambil makan. Chapati 2 sekali kan sih? Sekali je. Chapati 2 lah. Lepas tu Milo kosong. Chapati 2. Panas. Panas. Nah, bagi kata-kata pagi hari ni. Sebablah bagi kata-kata pagi ni. Motivation, bagi motivation. Motivation apa? Motivasi. Motivasi. Cuba bagi motivasi. Apa yang buat? Apa yang buat rasa nak buat? Dia nak cakap apa saya tak faham. Tak apa. It's okay. Jahat tu. Itu je. Yuna ada blogger. Blogger kan ni TikTok. Blogger. Itu. Ini nama apa? ID nama apa? Tak famous. Tak ada. Yuna ID nama apa? ID? Yuna blogger ID TikTok nama. YouTube. Oh. Haidir Armani. ID? Haidir Armani. Idea. Dia saya Janganlah say YouTube. Check YouTube tak apa. famous pun. Okey, tahu saya nak tengok. tengok video dia. Kasih like. Say cakap hai. Thank you. Dapat free subscriber. Lambat habis. Aneh baik. Dah buka. Lah, aku cakap Assalamualaikum everybody. Assalamualaikum. Saya Amira. Bloopers bodoh. Kenapa sambil? Tengok pakai kasut tu. Kau patut pakai cardigan lah. Bodoh lah. Putihnya aku macam angel. Hi everyone, today we are going to our class at UiTM Puncak Alam. And this is... A day in my life. What's your name? Name je. What's your name? My name is Amira. So, today Kau mana aja? we all will make a video. Ada orang kaya. Pakai BYD seal. So, kita pun dah sampai. Ya Dok Rin. Saya tak nampak. Member kena tahan dengan PB tadi. Sebab salah jalan, wrong way. Tak ada paksa. Dia bagi alasan dekat PB, saya tak nampak. Padahal sengaja. So kita Apa lagi? Alasan logik. on the way pergi kelas. Sekejap lagi kita record sih. Kita habis kelas dah. So kita akan buat interview saya. Kata-kata motivasi pagi hari ini. Kata-kata motivasi pada hari ini Apa? saja. Word of the day, What do of work wholeheartedly. Thank you sir. Sini. Oh, panasnya. Hi, it's me again. Hello, we're done. Kita baru habis kelas pertama kita WTCSM Communication. So right now kita nak pergi makan. Rin belanja Sukiya. Thank you. Dia pusing ah.
Terkejut aku. Aduh, boleh. Kau tak yang konten yang masa tu. Dah tak nampak lah. Kuat gila. 11.20. Sekarang kita orang ada dekat E ke sebab kita orang nak makan. Sebut lah. Dia dah sebut. Bila aku cakap selesai je. Sekian. Cakap lah. Sekian. Kau Kita kena bagi ini juga komen. kita bagi diorang peluang untuk buat vlog lah. Alright guys, so dekat belakang kita kan ada a bit macam Ninja Warrior. Hopefully tak ramai time-time ni. Usually lunch hour ramai lah. Oh tak beratur lah. Alhamdulillah tak beratur. Alamak beratur lah. Apa tadi? Alright, so sekarang kita tengah buat content sikit. Kita tengah buat content sikit dan nak ambil makanan jap. So right now kita try trend Solero. Tak tahu apa rasa. Tu dah try. Kacau dulu. Khabar. Member dah nak makan dah. Buat. Adalah sikit. Tahulah. Sekarang kita review air Solero. Actually not bad. Sedap tu. Ada tu kau kena campur elok-elok. Kirin. Kita buat roulette bayar. Kita buat roulette bayar. Alright. Disebabkan kita orang tak bawa wallet. So kita orang kena phone. Okay, kita orang nak bayar tapi you kena pilih phone ni untuk siapa yang bayar. Okay. Boleh? Boleh. Okay, you pilih. Okay. You pilih. Which one? Bos, you memang jahat lah bos. You memang jahat lah. Alright. Okay, thank you. Tu abang bukan masuk. Kata-kata hari ni. Janganlah mencintai orang yang tak menghargai. What the heck? So sekarang kita akan pergi ke Daiso. Alright, kita sekarang kat dalam Daiso. Sini ke? Tengok, kesian Apis. Kesian dah Peace. Good Peace. So actually kita orang dekat Daiso ni tak tahu nak buat apa. Just roam around. Tengok atas. Dah. Right, sekarang jam pun dah pukul 1. So better kita orang caw balik Puncak Alam lah. Sebab kelas start dalam pukul 2. Alamak, ada train. Train guys. Update guys. Hari ni lepas ni ada 2 kelas je. So and then after that I will be going back. Okay guys, kita dekat dalam rumah kebaya bangsa. Actually kain dari ni dari kedai Rin tau. Dari kedai Rin. Bang, saya kenal mana? Oh ni. Right guys, so kita pun baru sampai Puncak Alam. Setelah selesai makan, kita orang pun berpatah balik ke kedai Puncak Alam untuk meneruskan pengajian. Pengajian dah. Wow. Formal je. Lek-lek lah. Vlog aku santai. So nak jalan jap. Sekarang dah dekat pukul 2. Member sakit perut. Alright guys, so sekarang kita tengah kelas RMT. Madam, kata-kata hari ni, word of the day. Word of the day? Saya tak ada word of the day. I have word of all day. One thing at a time. So itu yang will keep me going. Kalau saya rasa nervous ke apa ke, when there is too much to take, one thing at a time. Kita dah habis kelas. Sekarang pukul 6. Tak ada siapa dah kat sini. Kita orang yang terakhir. Sebab lecturer kau akan ramai. Barai Mat. Sekarang pun dah nak dekat 6.30. Siapa sili habis pukul 6. Sekarang kita on the way balik kereta. Barai. So we finally survive. Ya. Right, ni kedai kopi Bujang. Bang, cakap air sikit bang. Tengok geng-geng OTD yang. So, siapa yang nak kopi Bujang, bolehlah datang ke Puncak Alam depan Hospital UiTM. Okay, abang sini sikit. Okay bang, kata-kata hari ni bang. Motivasi, kata-kata motivasi. Jangan lupa minum kopi bujang. Sangat peace.